Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang berbahagia Dr. Rizwan bin Yassin, Pengarah Pusat Islam UPNM. Yang berbahagia Encik Muhammad Zulkarnain bin Abdul Karim, Ketua Pustakawan UPNM. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Hanif bin Zakaria, Pesara, Penasihat Undang-Undang UPNM. Yang berbahagia Profesor Sayuti bin Abdul Ghani, Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti, pegawai-pegawai, para profesor dan datuk, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah, saya tengok depan saya ni adik-adik lagi ya. Nak kata bapa tak lagi kan, adik-adik muda-muda kan. Hidup kita ni dia tak sama seperti mana yang kita tengok dalam buku. Bila masuk di alam realiti, itulah realiti kita. Itu sebabnya bila kita dengar dan kita baca sejarah-sejarah Nabi SAW, kita naik semangat. Kalau tanpa sejarah, kita takkan berjaya. Itu sebabnya Allah sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum. Allah bagi tahu, wa'tasimu, bersatu padu, jangan berpecah belah. Kalau rasa nak berpecah belah, balik kepada sejarah. Maknanya sejarah itu mainkan peranan. Dia tak boleh kita ni anggap bahawa sejarah tu tak penting. Tak. Bila kita tengok kepada sejarah, baru kita akan tahu betapa beruntungnya kita, betapa bersyukurnya kita. Apatah lagi kalau kita banyak keluar negara, pergi macam-macam negara, masa itulah kita kata, alangkah indahnya kalau aku ni duduk kat Malaysia. Semua. Saya banyak negara saya pergi, sama ada negara maju, negara ke belakang, pergi belaka dah. Tuan-tuan, bila kita duduk, Allah, untungnya aku kat Malaysia. Satu. Pergi negara maju, Korea, Jepun, apa lagi barat, itu pun satu hal lagi. Memang maju. Naik kereta bos, tak ada kenderaan. Naik kereta tak ada driver. Kau rasa sampai ke tak aku ni? Tapi tak ada masalah. Masalah dia apa benda? Makan. Mana-mana pergi, babi. Babi di mana-mana. Situ babi, sana babi. Dia hanya tulis Muslim friendly. Kan? Of course lah, Muslim friendly kat tempat-tempat tu boleh makan. Kita tak ada tempat lain dah. Kedai mamak pun tak ada macam kita. Kita pergi tu, Muslim friendly. Orang Islam ramai makan. Yang pelancong-pelancong Malaysia semua makan. Tapi saya panel halal Malaysia. Bila pergi nak makan macam mana bos? Tekak aku tak terima. Daripada atas sampai ke kaki, ibu jari tu pun ada tattoo. Insaf aku. Kata alangkahnya aku nak balik Malaysia. Duduk 4 hari macam 4 tahun. Nak balik. Sebab Malaysia makan alhamdulillah. Ada CJ halal. Kita tahu orang Melayu, orang Islam kita yang masak. Settle. Kita bersyukur. Sebab kau kena balik kepada sejarah, kau kena balik kepada alam realiti. Nah, sekarang ni kita belajar tentang apa? Tentang Isra' dan Mi'raj. Saya takkan ambil masa lama sebab hari ni ada Jumaat lagi. Banyak sangat tazkirah tadi, terlalu pandai pula kita. Dia khutbah Jumaat lagi kan. Sebelum khutbah ada tazkirah lagi. Keluar hari Jumaat alim semua tuan-tuan. You bayangkan, kenapa Allah Ta'ala ni dia bawa Nabi Muhammad ke satu tempat yang tak ada orang sampai.
Nabi Muhammad SAW yang sampai ke atas tu, yang disebut oleh Allah Ta'ala, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Tengok Allah bagi tahu dia apa. Aku perjalankan Nabi Muhammad daripada waktu malam, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Direct Allah bagi tahu Masjidil Aqsa. Dia tak sebut Palestin. Palestin ni besar. Masjidil Aqsa. Saya dah 8 kali pergi sana. Memang tengok, tahulah macam mana suasana dekat sana. Kenapa Allah suruh pergi? Sekarang saya bagi tahu tuan-tuan. Kenapa Allah suruh pergi? Sebelum saya cerita kenapa Allah suruh pergi, itu poin yang ketiga. Poin yang pertama, jangan lupa yang pertama penting, yang kedua penting, yang ketiga lagi penting. Saya akan cerita yang ketiga last. Takut nanti korang tidur. Yang pertama, kenapa Allah suruh pergi? Nabi-nabi lain, rasul-rasul lain semua tak pernah pergi, tapi Muhammad dibawa berjalan. Pertama, Allah nak bagi tahu kat kita, segala-galanya bergantunglah dengan Allah. Nabi kehilangan Abu Talib, orang yang banyak defend kita. Betul tak? Yang banyak defend Nabi SAW. Siapa? Abu Talib. Dia bukan Islam. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tak boleh bagi hidayah wahai Muhammad, yang bagi hidayah Allah. Ni dia. Kita semua mana boleh bagi hidayah? Nanti yang depan saya ni, satu hari kalian akan kahwin. Kalau dah kahwin, you all akan ada anak. Saya tak tahu yang ni dia dah kahwin dah semua ni? Belum lagi? Berapa umur korang ni? Berapa? Astaghfirullahaladzim, 22. Saya ingat 33. You all nanti suatu hari korang akan sampai ada anak. Ada anak. Saya ada anak. Ni depan-depan saya ni semua ada anak, dan mungkin ada cucu dah kot. Bakal. Masa tu korang tak tahu nak cakap apa dah. Sekarang kita nakal. Sekarang kita buat perangai kita keras kepala. Mak bapak cakap apa tak nak dengar. Tengok. Nanti suatu hari kau akan berhadapan dengan suasana anak-anak kau membesar. Saya dekan, dah jadi pensyarah 20 tahun. Tuan-tuan, masa tu sekarang saya termenung. Pertama, macam manalah anak aku di luar. Saya tengok anak-anak saya dekat UKM tu, dekat fakulti pendidikan Islam. Fakulti saya ada 2,000 orang pelajar. Pensyarah saja ada 120. Ni bakal ada bertambah lagi, campurkan kaki tangan dekat 200. You all tahu tak? Tengok budak-budak zaman sekarang ni, kita tak boleh nak kawal dah. Masalah sosial, tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Yang laki sentuh perempuan, yang perempuan sentuh lelaki. Yang laki kalau nak sentuh perempuan sekarang ni zaman-zaman sekarang ni, sekolah menengah dah ada dah. Tahu tak? Sentuh ada budak bawah umur. Sentuh payudara sebelah kanan RM5. Ni kat sekolah menengah. Yang cerita kat saya ni Timbalan Menteri tau, KDN. Dia kata ustaz sampaikan. Benda ni sampai, orang report, tapi kita terpaksa tutup sebab budak-budak muda. Cikgu-cikgu hadap, pegang RM5 sebelah kanan, pegang dua-dua 10. Ada cash bayar, tak pun bagi QR. Saya tak percaya mula-mula. Masa tu ada beberapa orang menteri juga. Saya pun balik tanya anak saya, adik, betul ke adik? Anak saya yang lelaki tu baru 2 tahun lepas SPM, now kat diploma engineering. Saya tanya, adik betul ke kat sekolah tu? Papa dah lama lah papa, adik je tak buat. Ayo. Mana aku tahu? Dia kata tak buat. Tapi kita tahu tak? Tak tahu sebab kita tak boleh nak jaga anak kita di sana. Betul tak? Dekat sekolah kita tak tahu, pakai kopiah kena tangkap khaluat, pakai songkok kena tangkap khaluat. Ni terbaru anak murid saya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar Jabatan Agama ni, bos tangkap khaluat ni. Ustaz, lepas kita tangkap ustaz, masa tangkap tu pakai baju singlet, yang perempuan pakai baju coli tak pakai. Tangkap suruh pakai, kita masukkan dalam lori, kita angkat pergi ke Jabatan Agama. Tahu tak, keluar daripada bilik hotel tu pakai baju, memang takkan nak keluar pakai singlet.
pakai baju kau datang tadi lah. Kau masuk macam mana, kau keluar macam tu lah. Dia masuk tadi, rupanya dia pakai jubah dengan kopiah. Terkejut kawan anak murid saya yang tangkap khalwat ni, kata, awak pakai jubah, awak pakai baju jubah mana ni? Yang tadi lah. Terkedu sebab anak murid saya yang tangkap khalwat tu pakai straight shoot. Pakai tu, kalau dia keluar dengan dia ni, dia yang kena tangkap khalwat, bukan dia. Kau faham tak? Anak murid aku kata, macam mana ustaz? Bengong gitu orang. Kata, macam mana kau boleh berdatang dengan kopiah dengan ustaz? Dia bagi tahu saya tadi kat surau. Baliknya ada mesyuarat. Ada mesyuarat masuk dalam bilik. Ini Ustaz Irfan ni kita. Ni sekarang tengah famous ni ustaz-ustaz. Cerita ustaz pukul 7, kurang ajar betul cerita ni. Dia buruk kat ustaz-ustaz. Dia ingat ustaz semua kaki perempuan, agak-agak Aku tengok kawan-kawan semua artis kot. Dalam ni semua artis ni. Followers 1.8 juta, mana aku layan perempuan? Lelaki pun aku tak layan. Kan aku kata tak layan perempuan, gay pun. Tak layan. Zaman sekarang ni tak percaya. Lelaki pun perempuan tak percaya. Dia tengok licin lah. Out. Zaman sekarang pening, bos. Pening. Kecoh. Tangkap khalwat. Dulu tangkap khalwat budak-budak muda, sekarang tak. Bini orang dengan suami orang. Ni benda ni data tau. Saya tak reti nak cakap bohong-bohong ni. Tanyalah tu anak murid semua tu. Kawan-kawan jadi hakim, anak murid jadi hakim dah, hakim syar'i. Itulah realiti. Sebab apa? Sebab manusia ni kita tak boleh nak jaga di depan selalu. Dia akan berada di belakang. Nanti you all bila besar nanti, dah tua, kahwin, anak dah besar, masa itulah kau orang kata, betul bapak aku marah dulu. Ingat tak? Patutlah bapak aku kata jangan gitu, jangan kau kacau anak dara orang, jangan kau kacau ni. Sebab apa? Kama tadinu tudan. Macam mana kau buat pada mak bapak kau, nanti bila sampai masa anak kamu besar, dia buat benda yang sama kau buat. Lepas tu kau nak marah dia. Cuba artis bila dah sampai umur dewasa, semua cakap saya, Ustaz, saya takkan bagi anak saya jadi artis. Ustaz, saya takkan bagi anak saya penyanyi. Ni semua penyanyi terkenal, artis terkenal ni, yang dapat anugerah. Tak nak bagi anak. Suruh anak pergi belajar. Awi kan, Datuk Awi suruh anak belajar. Dia kata yang penting belajar, jangan jadi macam dia dulu. Ramai artis tak nak, suruh anak pergi belajar, sebab belajar itu penting. Nasib dia orang alhamdulillah berjaya dalam nyanyian. Bukan semua orang akan berjaya dalam nyanyian. Itu sebabnya balik kepada Allah. Tu bila Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, kan tempat Nabi bergantung tu. Allah ambil umur. Sebab apa? Wahai Muhammad, kau jangan bergantung dengan manusia, kau bergantung dengan aku, iaitu Allah. Tu dia panggil masa Nabi Isra' Mi'raj tu, dia panggil Amul Huzun, dalam zaman kesedihan. That's why Nabi balik kepada Allah. Sekarang ni macam mana saya nak bagi tahu? Zaman sekarang you all kalau dapat anak nanti bergantunglah dengan Allah. Sekarang bila kita keluar nanti, ni sekarang ni umur 22 tahun. Kita akan bekerja umur 24 tahun kalau dengan izin Allah Taala. Ni, kalau yang tentera selalunya kalau sini dia terus dapat kerja kalau di PNM. Terus kan? Terus tu rezeki korang. Oh ya Allah ya Tuhan. Patutlah bila SKPG ada timbalan Naib Chancellor Haiwal Jaringan, Haiwal Pelajar. SKPG ni nak tahu pelajar universiti tu kerja atau tidak. UPNM memang saya tengok. Saya cek sebab saya dekat, kita akan tengok. UKM 95, fakulti saya 95. UKM keseluruhan 95% yang dapat kerja. Tu pun kerja pelbagai. Ada yang kerja bawa Grab, tu pun kerja juga. Betul? Bawa Grab, cikgu mengajar Quran tu. Dia bukan semua bekerja macam jadi penjawab awam. Tu fakulti saya, budak-budak kata, Ustaz, kami nak kerja tetap. Aku bukan Perdana Menteri, bukan KSN yang boleh bagi vote. Betul. Macam korang, alhamdulillah bos, kau keluar-keluar ni, you all keluar tu terus bekerja kan. Jadi apa? Grade 41. Allahu Akbar. Tak ada apa bang. Kau boleh fikir dah kereta apa kau nak beli lepas ni. Betul tak? Dah boleh rancang untuk kahwin dah. Anak murid saya umur 29 tahun tak dapat kerja lagi. Ada masters, tak dapat kerja lagi. Itu sebabnya, pertama, bersyukur dengan apa yang kita ada. Satu.
Bersyukur sebab apa? Kita dah berada dalam suasana alhamdulillah rezeki bekerja. Satu. Nombor dua, ni penting. Nombor dua, selain bersyukur, korang kena bergantung dengan Tuhan. You all takkan tak nak jadi PAT, Panglima Angkatan Tentera? Boleh tak? Kenapa diorang takut pula sebut ni? Boleh kan? Tak ada mustahil di sisi Allah. I tell you, tu yang PAT naik tu, semua tu dia pun tak tahu yang dia akan naik. Betul tak? Allah, geng-geng saya semua tu, kawan-kawan mereka tu, yang mantan-mantan PAT semua saya punya jiran. Tan Sri semua geng masjid sekarang ni, sandar kat dinding mereka dah. Betul. Sangat humble, semua happy lah sekarang ni. Kecuali yang ada masalah, tak apa-apa yang happy lah kan? Tapi korang percayalah, kita nak satu hari nanti pemimpin tentera ini semua orang hebat-hebat. Daripada kalian lah kita menghasilkan generasi yang hebat, bertakwa, PAT, jadi imam tarawih. Apa lagi nak? Tak kisah baca inna atoina pun kan? Tak salah kan? PAT, apa satu lagi? PTD, pegawai diplomatik lain satu lagi. Korang beruntung, bersyukur. Cuma nak sampai kat situ, korang jangan sekali-kali bergantung dengan manusia. Ni saya nak bagi tahu. Sebab Allah dah bagi tahu ni, peristiwa Isra Mi'raj, kau jangan bergantung dengan Abu Talib, kau jangan bergantung dengan Khadijah, kau bergantung dengan aku untuk sampaikan dakwah. Samalah juga macam hidup kita ni. Korang nak sampai satu tahap, banyak bergantung dengan Tuhan, minta dengan Tuhan. Semayang malam jangan tinggal. Dari sekarang bang, jangan sekarang. Jangan tak nak temu-duga bawa semayang tahajud. Itu kau terkejut. Semayang malam, ya Allah tolonglah murahkan rezeki aku. Aku sekarang ni alhamdulillah dah jadi grade 41 mana sini? Lieutenant muda. Ya Allah, aku sekarang ni lieutenant muda, ya Allah. Cita-cita aku, ya Allah, aku nak jadi PAT, ya Allah. Baru saya Izhar sebut, aku tengok satu kelas aku semua berniat nak jadi PAT. Siapakah yang terpilih yang kami, ya Allah? Pilihlah aku, ya Allah. Salah tak? Ni kau minta dengan Tuhan. Kau bukan minta dengan PAT sekarang. Itu minta dengan manusia, betul tak? Kau minta dengan manusia takkan bagi. Bang, minta dengan Allah. Saya cakap sebab ini pengalaman hidup saya. Saya berhenti sekolah darjah 3. Saya tak tahu yang saya akan jadi pensyarah. Saya tak tahu yang saya akan jadi dekan. Saya tak tahu yang saya akan dapat macam-macam pangkat. Sebab saya, dalam kepala saya akan jadi seorang ustaz yang belajar pondok, ngapa Quran. Tuan-tuan, pergi Syria, saya pun tak tahu, duduk dekat Syria, belajar, duduk sampai 13 tahun. Daripada sekolah menengah duduk Arab, tak ada SPM. Macam mana boleh sampai sekarang? Tak tahu. Minta dengan Tuhan. Saya ingat Syekh Quraim Rajah kata, rezeki di tangan Allah. Kau minta dengan Allah. Umum 18 tahun lah saya mula minta macam-macam dengan Tuhan. Tak pernah malu saya dengan Tuhan. Saya minta dua. Ya Allah, aku ni nak jadi hakim atau jadi pensyarah. Umur 18 tahun. Saya tak tinggal semayang malam dan tak tinggal semayang duha. Setiap kali semayang saya akan minta. Bukan sebab semayang tu aku dapat, tak. Tapi sebab kita minta dengan Tuhan. Allah mudahkan urusan. Banyak urusan. Tapi tuan-tuan perempuan, hidup kita ni kena ada usaha. Minta tapi kena ada usaha. Itu sebabnya hidup tuan-tuan perempuan, mintalah. Tu kedua. Bergantung dengan Tuhan. Macam yang perempuan, yang perempuan-perempuan kan. Korang nak kahwin akan datang. Korang nak macam mana? Zul Arifin. Korang nak orang macam tu kan? Yang handsome, tengok, gacak. Ada yang orang kata bukan Zul Arifin, saya tak minat Zul Arifin, saya minat Adi Putra. Apa? Siapa? Rashid Din. Siapa dia? Apa? Han Esek. Syafiq Kai. Tengok. Niat kau. Kau minta lah, ya Allah, aku nak orang macam Syafiq Kai, bukan Syafiq Kai. Kau jangan salah doa pula, dapat sungguh. Doa, ya Allah, bagi aku dapat suami yang soleh dan solehah tu je. Sedap mata memandang, itu subjektif. Allah akan bagi. Tapi kau kena minta, sebab zaman sekarang zaman beza. Perceraian meninggi. Dia tak kira tentera tak tentera, bercerai tetap cerai. Tuan-tuan, nombor 2. Dan nombor 3 yang kamu kena ingat,
Allah nak tunjuk yang nombor 3. Ini penting. Daripada peristiwa Isra' Mi'raj, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Apa yang Allah nak tunjuk? Allah nak bagi tahu, aku bawa Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Selain tengok neraka syurga, antara yang Allah nak tunjuk, benda yang kita nampak hari ni, kamu tengok bagaimana kehidupan Yahudi laknatullahi alaihim. Israel. Yahudi tak pernah duduk diam. Sikap Yahudi satu, mereka ini kalau buat kerja sangat bersungguh-sungguh. Ini Yahudi daripada zaman Nabi sampai sekarang. Bacalah, kaji. Saya bukan saja baca buku tentang Yahudi, sikap Yahudi. Saya dah tengok sini 8 kali. Saya tengok macam mana Yahudi punya perangai. Dia kalau dia nak, dia akan buat sungguh-sungguh. Itu Yahudi. Yahudi, dia punya arahan daripada ketua, benci kepada negara-negara Islam. Dia orang benci. Cuba nak ambil gambar dengan Rabai, dia tak nak. Saya pergi sana nak ambil gambar Rabai. Rabai ni macam untuk guru dia lah, ustaz dia. Tapi dia pakai topi, kita pakai songkok kopiah. Lepas tu rambut dia ada rebeng panjang tu ya. Gunting apa? Berpintal-pintal tu kan. Dia baca kitab dia. Tahu tak? Kalau jumpa dia nak ambil gambar, tak nak. Dia tak tahu aku penceramah terkenal. Dia follower pun tak ada. Kita follower ramai kot. Tak nak ambil dia. Kurang ajar betul. Padri datang ambil gambar, dia ambil. Dia tak nak ambil dengan orang Islam. Tak nak ambil. Dia ikut betul Yahudi. Tapi dia benci kepada negara Islam bukan sebab apa? Sebab dia tahu Islam itu benar. Itu sebab mereka membuat kajian. Kajian apa? Dia tahu orang Islam tak boleh makan khinzir. Dia tahu, dia tak bagi orang Islam makan khinzir. Dia tahu orang Islam tak makan khinzir. Tapi setiap produk dia akan fikir macam mana nak bagi ada khinzir, benda yang tak boleh dimakan oleh orang Islam. Itu sebab dia orang hasilkan produk. Itu sebab masa PBB baru-baru ni Perdana Menteri nama Bendatan Yahoo cakap apa? Lebih kurang bunyi-bunyi kan. Dia cakap apa? Dia kata negara, dia tahu orang Arab ni perlukan dia. Dia kecil je bos. 3 bom datang selesai. Tapi dia buat kerja sungguh-sungguh. Tentera dia tak usah cakap lah. Saya kalau pergi sana masuk lalu dia punya border kan, tentera dia semua tegak-tegak bos. Tak ada perut langsung. Walaupun dah pencin, tak ada perut. Jumpa bekas jeneral kan, bukan jeneral, dia punya bekas army dia. Umur dah 60, tegak lagi. Dia jaga bahagian apa dah ada tu. Dia orang bawa masa nak pergi ke Baitul Maqdis tu. Saya kata, tegak-tegak badan ni. Tengok, dia buat apa yang Nabi buat. Dia kaji apa yang Nabi makan. Nabi dada dengan perut sama. Kan? Kita pula mengajarlah, tuan-tuan, ikutlah sunnah Nabi SAW. Makan kena sedikit. Kita balun lem sheng selesai. Bang, Nabi dia makan jaga bos. Tu buat dada dengan perut Nabi sampai. Cuma ada orang tanya, ustaz ada six pack? Aku tak tahu tu. Sebab dalam kitab kata dada dengan perut sama. Maknanya BMI okey. Betul tak? Double ceng tak ada. Nabi nampak tirus, memang cantik. Sebab Nabi hidup dia sangat simple. Makan, Nabi puasa Isnin Khamis. Makan Nabi teratur. Tengok, Yahudi kalau pergi sana makanan teratur. Makanan teratur bos. Kalau makanan pagi dia ada makanan yang Nabi suka tu. Susu campur dengan bijirin apa. Semua tu serat yang saya buat kajian dekat UKM. Dengan geng-geng diet teacher, geng-geng diet orang sains. Semua makanan Nabi adalah makanan yang penuh dengan serat dan vitamin. Kita kaji satu-satu makanan Nabi tu. Artikel saya banyak dalam bab diet tu. Kita kaji sebab dia hasil kajian sains dengan orang sains. Tapi yang menariknya tuan-tuan, Yahudi ikut. Satu. Nombor 2, Yahudi tengok. Bila dia buat bekerja sungguh-sungguh, dia buat selain kerja bersungguh-sungguh, yang kedua dia amal apa yang dia buat. Tengok, Allah kata linuriyahu min ayatina, aku nak tunjuk pada semua alam macam mana Yahudi itu berada dekat Palestin. Yahudi tuan-tuan, dia beramal apa yang dia belajar. Yahudi, siapa yang kita sekarang ni, apa makanan yang kita boycott dekat Malaysia sekarang yang Yahudi punya kan? Apa? Maggi, McD.
MACD bayar zakat tau. Kau duk apa bersungguh-sungguh kan, MACD bayar zakat tau. Sebab kita boykot apa semua, zakat dia dah tak mencecah lebih daripada 1 juta lah. Tak banyak dah duit zakat dia. Okeylah, tak apa, sebab orang kita itu hak masing-masing, tak nak makan. Tapi yang ada 24 jam MACD je. Kan? Yang confirm dapat ciri halal MACD. Mamak tak ada, itu ramai tu. Tak tahu lagi macam mana dia selesaikan apa? Dia uli benda kereta panel halal kot. Tahu lah macam mana. Yang kena sita dengan KKM itu semua dalam jari dia tahu macam mana dia buat. Tu sebab makan dekat kedai mamak ni kau kena tengok betul-betul. Dia sebab dia orang dekat negara dia orang lain. Dia orang tak kisah. Setakat ni saya pergi India meeting halal. Tengah uli apa? Roti. Tepi jalan je. Tikus. Kita kucing dia tikus. Aku kata gila banyak ni tikus. Tapi orang beratur makan bang. Lepas tu yang makan tu pula sama-sama makan, bagi makan tikus. Betul, kau pergilah India. Memang dia orang memang biasa benda tu. Tapi bila datang Malaysia dia terkejut. Dia tak sama. Kan lak peluh kan? Tuala lak peluh tu letak kat tepi ni. Selamba. Sana nak selamat minum air dia kena beli. Ni mineral kan, kau kena beli yang international. Saya tak minum. Saya memang jenis saya perangai jaga sungguh. Pergi tu makan jaga sungguh. Air beli memang mahal sikit lah. Yang beli minum yang kat hotel pun kan, kawan-kawan saya pergi 4 hari, cirit-berit 6 hari. Tak berbaloi langsung. Dalam kapal terbang berak je kerja. Aku tidur lena. Sebab apa? Saya memang jaga sungguh. Saya makan buah saya akan basuh. Air dia pun bahaya. Kalau yang masak panas, selamat. Kalau kari-kari, kau elakkan. Kecuali kau makan dekat restoran yang betul-betul mahal. Tapi masalah lah, perut kita tak tahan. Tengok, kita tak makan MACD, kita tak minum Starbucks. Starbucks tak apa, bukan orang Islam punya. Dia tak bayar zakat. You tahu tak? Paling laku dekat Malaysia, tetap laku sampai bila-bila, rokok. Siapa buat rokok ni? 1870-an rokok tu Yahudi buat. Dia dapat jual sebanyak 800 bilion batang, menyebabkan sampai hari ni dia kaya. Tapi tuan-tuan, Yahudi yang buat rokok, tuan-tuan pergi ke Palestin, tuan-tuan, tidak ada seorang pun hisap rokok dekat tepi jalan. Sebab dia amal. Tak boleh isap rokok tepi jalan. Satu, tak boleh isap rokok dalam kawasan pejabat. Tak boleh isap rokok kawasan sekolah. Semua tak boleh. Habis nak isap kat mana? Rumah sendiri je. Kita macam mana? Dalam universiti isap. Yang isap lah profesor. Saya bagi je, tak kira kau profesor tak profesor pun. Masa saya tak ada profesor pun saya cakap je. Tak ada datuk pun saya cakap. Kata, Prof, kawasan terlarang ni mana boleh isap? Tak apa, orang tak nampak. Allah nampak bos. Terus dia tu pijak. Kira apa? Tak boleh. Sebab Yahudi dia bukan kira Allah nampak, dia ikut arahan. Tu dia tak isap. Kita tu imam satu isap, settle masalah. Nampak tak? Ini reality bang, reality. Rokok, vape, dia orang tu dah haram lama dah. Kita baru nak start haram kan. Budak-budak sekolah dah isap vape dah sekarang ni. Darjah 6 isap vape, dah tingkatan 1 isap vape. Wahai bapak-bapak isap vape, kau jangan marah anak kau darjah 6 isap vape. Isaplah bersama dengan dia. Kalau boleh beli ke satu untuk dia juga. Kau isap, lepas tu kau larang anak isap, mana boleh? Betul tak? Oh kak, kak aku doa kau dapat suami isap rokok, kau tahu. Tuan-tuan, tu bagaimana Yahudi tu. Nombor 2, Allah tunjuk mereka apply apa yang mereka belajar. Nombor 3, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, Yahudi ni hidup dia penuh dengan kajian. Tu sebab dia boleh bagi tahu dekat PBB, bagi tahu baru ni, dengar dia punya. Dia kata kami ada semua teknologi. Dia panggil Israel Technologies. Israel Technology. Dia hasilkan macam-macam produk baru.
Sebab dia nak bagi tahu bahawa orang Islam akan makan produk tu. Contoh yang saya buat kajian tentang culture meat. Culture meat ni Yahudi dah buat lama dah. Dia orang buat kajian macam mana nak menghasilkan daging binatang, makanan yang tak perlu sembelih binatang. Yahudi buat. Bermula dengan ada seorang profesor daripada Netherlands. Dia nak hidupkan benda tu kan, daging ni kan, dia pakai serum nak hidupkan sel, nak kembangkan sel, nak jadikan daging tu macam daging lembu lah, daging kambing. Dia pakaikan serum ni daripada mana? Daripada darah. Kita fatwakan darah tu haram. Baru-baru ni alhamdulillah Mahdi Raja-Raja tak membenarkan kalau tidak ikut syarat-syarat, sebab dia orang nak labur kat negara kita ni. Lepas ni tak payah belikan lembu dah. Beli daging makmal je. Dia bagi daging makmal. Dah tersebar seluruh dunia dah. Bang, daging makmal ni dia punya perancangan. Sebab saya dah nampak dah, ni panggil hipotesis. Kita boleh nampak dah. Dia buat dulu mula-mula daging lembu, kambing, tak payah sembelih. Daging ni rasa 99% sama. 99% sama. Sekarang ni kambing, lembu, ayam, ikan. Lepas ni kalau dia buat daging makmal babi, macam mana? Kita boleh makan ke tak? Wahai orang UPNM, saya tak sempat lah. Saya mungkin tak sempat tau. Ni zaman ni dia akan makan masa dalam 10 ke 20 tahun. Mungkin saya meninggal tahun depan, atau 10 tahun lagi, tak sempat. Yang sempat ni adik-adik kalau yang panjang umur ni, you all akan berhadapan dengan satu situasi nanti. Fatwa-fatwa sekarang ni semua benda-benda baru lah sekarang. Tak bincang dah korek hidung batal wuduk ke tak, korek hidung batal puasa. Oh, tak sembang dah tu soalan gitu. Soalan tu dah menyebab aku accident 2018 kat TV3. TV3 tanya soalan saya. Soalan dia tu Allahu Akbar. Tapi aku jawab juga daripada Pahang. Saya, Ustaz, saya minta maaf nak tanya soalan. Saya ni korek hidung batal ke puasa? Aku kata, ya Allah, aku bangun pagi-pagi live kat TV3, benda ni kau tanya. Tapi jawab jugalah, tak batal selagi mana tai hidung tu tak dimakan. Aku jawab gitu, ingat lagi. Tergelak pengacara masa tu, Ali Iskandar. Kalau makan tai hidung tu pun batal. Setakat korek hidung tak masalah lah, kau korek je lah. Kecuali kau masukkan wayar tu keluar ketekak gitu, tu baru batal. Itu orang tak tanya. Sekarang ni isu moden sekarang ni, benda-benda baru. Sell, beli emas online, ni semua barang-barang rare tau, baru-baru ni. Transaksi baru. Kalau salah kau kena scam. Salah ni kau kena scam. Sama juga macam macam daging ni. Lepas ni dia akan buat mungkin 10 tahun akan datang. Lepas lembu semua dah ada, kambing dah ada, ikan dah ada, pop babi. So bila babi makmal. Tuan, ni nama apa ni yang tu? Nama apa? Hadian. Katakanlah nanti 15 tahun akan ada keluar satu produk daging babi makmal. Ia babi, tetapi bukan babi sebenar. Ni macam promo TV kan. Kau rasa boleh makan tak? Syubhah? Rokok elok je orang hisap. Macam mana? Kau tak nak makan lah. Tapi hukum boleh makan tak? Dari sudut hukum boleh makan tak? Kita tak boleh nak kata haram kalau tidak ada benda-benda yang haram. Dia kata daging rasa babi, 100% babi rasa, tapi ia bukan babi. Bukanlah. Nampak? Sebenarnya dia nak menormalisasikan benda yang kita haram makan. Sama juga macam arak. Dia hari dulu arak alkoholik, betul tak? Sekarang non-alkoholik. Dah pening kepala. Tu fatwa terpaksa bincang balik. Non-alkoholik tu kalau daripada arak dia keluar, dia asingkan alkohol, yang ni tak ada arak, yang ni bukan alkohol, tak ada alkohol, yang ni ada alkohol. Daripada kilang yang sama, haram. Tapi kalau dia buat satu kilang baru, rasa sebiji whisky,
rasa sebiji, dia punya kadar gula sebiji, warna sebiji, tapi non alkoholik. Minum 3 tong tak mabuk. Macam mana? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh bang, sebab tak mabuk. Hukumnya mabuk. Sekarang ni kau minum tak mabuk. Macam tapai. Tapai, siapa makan tapai tahun ni? Semua makan kan? Teruskan makan tapai. Sedap tapai ni. Tapi kalau tak jaga, insya-Allah kaki hilang. Gula tinggi bos. Dia punya kadar alkohol, kalau dalam di standard kita untuk halal, dia tak boleh lebih 1.0 tau. Lebih 1.0 dia kira alcoholic drink. Tu you minum air gas tu kan. So semua alkoholik, dia tak masuk alkoholik ni bawah 1.0. Tapi kalau 1.0 ke atas, dia panggil alcoholic drink. Tapai 3.7. Hak makan tapai dia macam mana ni? Tarik balik. Tak makan je, tak apa. Tak mabuk kau makan tapai tu. Kalau aku jamu hari ni semua makan tapai, seorang sekilo, masuk hospital kecil manis je. Mabuk tak? Mungkin dalam ramai ada seorang mabuk tu, dia terpanggil an-nadilah hukuman lahu. Tapi kalau arak, kalau letak arak semua minum satu cawan, insya-Allah semua keluar huru hayang gitu. Sebab alkohol dia memabukkan. Yang ni tak mabuk. Maka boleh makan tapai tu. Orang kata, baru ni bertekak antara orang sains dengan seorang ustaz. Ustaz tu kata, kita tapai boleh makan sebab tapai tu tak ada masalah. Yang ada masalah air tapai. Orang tak minum air tapai. So, orang sains tu kata, sorry ustaz, jangan cakap macam tu. Saya peminum air tapai. Wabillahi taufik kita. Air tapai 3.7 lah. Memang mabuk lah kalau minum, tak nak? Rupanya minum, dia kata, saya minum tak mabuk. Maka tak haram. Tapi sebenarnya, inilah agenda Yahudi. Dia panggil ghazwul fikir. Ya Allah kata, tengoklah bagaimana Yahudi ni hidup. Nak tunjuk pada kamu bahawa manusia ini akan terpedaya dengan mainan dia orang. Dia nak bagi tahu, inilah rasa arak. Lama-lama kau akan biasa dengan arak sesuatu. Sekarang ni kita bau arak pun kita tahu, tak tahu, pening kepala. Kau dah biasa minum, kau dah biasa bau, lama-lama kau dah jadi biasa. Mula-mula tak ada alkohol, lama-lama ada alkohol. Orang kata sikit je bos. Sama tak ada. Okey bang. Dia mula kawan-kawan pula ngajuk. Kita pun ambil sikit lah jadi bahaya. Tengok, dia orang pandai. Itu babi. Bagaimana dengan minuman, makanan dan seumpamanya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, apa yang boleh saya katakan, Isra' Mi'raj ni satu benda yang Allah nak tunjuk yang tidak ada zaman Nabi, tapi hari ni ada. Sampai ke langit Sidratul Muntaha. Hari ni semua benda, Nabi SAW adalah astronomi pertama naik ke dunia, naik ke angkasa. Tapi tak perlu kepada alat-alat yang ada hari ni lah, yang NASA buat tak ada. Dia melalui dengan Allah Subhanahu Taala, arahan Allah dengan Jibril alaihissalam. Apa yang Nabi nampak, semua hari ni saintis menunjukkan ada. Bulan terbelah, memang ada. Saintis buat kajian hantar tu, memang ada nampak bekas belahan. Tapi tak tahu apa sebab. Tu yang ramai masuk Islam. Sebenarnya Allah nak tunjuk kat kita, Yahudi membuat pelbagai kajian untuk membuktikan mereka itu betul. Ni terbaru saya nak bagi tahu, kita duk gaduh benda kecil-kecil je tau. Sambut Isra' Mi'raj tak boleh, sambut tu. Macam-macam kita ni gaduh. Ni nak masuk Ramadan ni, apa yang orang akan gaduh Ramadan ni? Tarawih 8 ke 20? Betul tak? Tak habis masalah ni. Ni dah ada dah. Wartawan dah hantar soalan dah, Ustaz. Yang mana afdal, 8 ke 20? Aku jawab, selagi semayang itu afdal. Kan jawab 8, orang 21 marah. Jawab 21, 28 marah. Sekarang ni isu dia tarik orang yang tak sembahyang langsung ni. Betul tak? Ya Allah, betul bang. Kita pergi surau, kita semua macam-macam surau pergi. Bergaduh lah. Orang yang timbulkan dalam WhatsApp group tu, kita patut 21 sebab Selangor wajibkan 21. Dia suruh sembahyang, bukan wajib kan. Maksudnya kena sembahyang 21, imam kena sembahyang. Awak nak balik-balik lah, tapi imam kena 20. Ada macam tu kan. Jemaah balik lah. Memang balik sungguh, tinggal AJK sembahyang 20 ni. Ya.
Kalau 8 tu alhamdulillah ada kan, perasan habis kan. Allahumma salli ala Muhammad, bangkit dah seorang-seorang tarawih. Balik tak sambung, tak apa, sambung kat rumah esok nak tahajud. Ayat memang padu pokok kita ni. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu kita buat gaduh waktu je. Yahudi mana bincang nak gaduh kau nak sembahyang 20 ke 8 ke, tak kisah, kau sembahyang lah. Dia buat apa sekarang ni? Dia kaji yang orang Islam guna. Contoh terbaru ni saya dengan Prof Awi daripada UPM. Dia kawan dia Yahudi dekat sebuah universiti luar negara. Call dia tengah buat kajian tau sekarang, Yahudi. Saya nak tanya, orang dalam ni yang lelaki yang selalu sembelih binatang siapa? Cuba angkat tangan seorang, saya tengok yang biasa menyembelih korban bulan hari raya korban. Ustaz? Ya Allah, bijak betul pengarah kita ni. Macam mana nak tahu tajam tak tajam? Pisau tu tajam tak tajam? Apa Ustaz buat? Asah? Iyalah asah. Tapi orang perempuan semua pisau dia asah tu, tapi tak tajam langsung. Letak kat tangan. Letak kat tangan tak bahaya. Orang perempuan, aku tanya orang perempuan lah terus. You all pisau-pisau kat rumah tu macam mana kau nak tahu dia tajam tak tajam? Potong apa? Potong kuku. Ada letak kat kuku, ada yang letak tajam. Itu tisu. Ada potong kertas, ada yang potong cuping telinga suami. Kau jangan buat kerja macam tu. Contoh. Bang, semua tu persepsi. Sebab doktor kata tajam, saya kata tak tajam, puan kata tajam tapi tak berapa tajam. Persepsi. Yang betul-betul membuktikan adalah data. Yahudi tengah buat data. Ambil pisau untuk sembelihan bagi membolehkan orang syarikat dia dapat kosher. Kosher ni ada sijil halal kosher dia, yang Yahudi punya. Dunia dekat barat tu dia orang pakai yang tu, kosher tu. Dia tak pakai Islam ni tak berapa banyak. Dia orang pakai untuk negara dia orang pakai. Tuan-tuan tahu tak? Pisau tu letak dekat satu alat, dia tahu ketajaman 89%. 89% tak sesuai untuk lembu, untuk kerbau, untuk yang tengkuk sama besar dengan lembu. Bang, kita bang mana ada? Kita dulu kita yang selama ni main tu. Bulu tukang sembelih tu bulu tangan habis bulu tangan. 20 tahun jadi penyembelih, sampai ke siku habis bulu tak ada. Dah tu habis. Yahudi tak ada main dah tu. Letak yang sesuai untuk lembu dan kambing, lembu dan seungkap tengkuk sama besar lembu tu 90 ke atas. Jadi kalau dia pergi serbu rumah penyembelihan, ambil pisau, cek, 80 tak halal, dia takkan bagi kosher. Ya Allah ya Tuhan, tengok sampai peringkat tu. Sebab dia orang sangat jaga bab penyembelihan. Itu sebabnya tuan-tuan, dia orang membuat kajian. Kita kena buat kajian? Kita kena buat kajian pelbagai. Kajian ekonomi. Macam mana kita nak buat ekonomi kita bagus? Kena buat kajian. Macam saya di Fakulti Islam, di pengajian Islam, kita akan kaji. Macam mana nak bagi orang Islam ni, pelajar-pelajar pengajian Islam, bila keluar dapat kerja. Sekarang ni kita buat kajian. Saya bentang depan PMX, depan semua menteri kabinet, beberapa orang menteri kabinet masuk dalam mesyuarat kabinet. Tu tahun ni kena buat ni besar-besaran untuk panggil semua agensi swasta yang nakkan pekerja daripada pengajian Islam, kita panggil. Kan halal kan di international kita kan. Panggil dia orang duduk kat satu tempat 50-100 syarikat. Panggil seluruh Malaysia, pelajar-pelajar pengajian Islam, dia orang duduk kat situ, boleh buat temu duga terbuka. Ambil kerja terus. Terpaksa buat kajian. Daripada kajian kita akan dapat. Itu sebabnya macam kita tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, bila kita belajar sekarang ni, belajarlah bagaimana untuk mengkaji. Sebab Islam penuh dengan kajian. Jadi oleh sebab itu, bila Allah sebut linuriyahu min ayatina, Yahudi sebenarnya hebat. Tapi bukan hebat kerana dia hebat, kerana dia selalu mengkaji daripada Al-Quran. Data-data semua dia orang dapat. Dia nak data orang tua yang sokong Yahudi, yang tak sokong Yahudi, macam mana dia dapat data?
Macam mana dapat data? Macam mana dapat data, Chan? Nak dapat data? Macam mana Yahudi dapat data? Sekarang ni data kita semua ada dengan Yahudi. How? Apa? AI tu selepas data dikutip. AI ni macam mana AI tu boleh terjadi kan? Dia data tu dia sedut habis dah data. Dia kutipan data tu dah ambil dah. Collect data. So sekarang ni diorang tengah buat AI ke arah yang lebih maju lagi. Dia yang paling bahaya sekarang ni pada tahun 2035. Masa tu AI dah jadi macam sahabat, kita boleh bersembang dengan dia ni. Sekarang pun boleh sembang dah. Cuba check GPT, kau cuba sembang dengan dia. Kau rasa aku ni baik tak? Dia pun jawab, awak sebenarnya seorang yang baik. Menipu je tak habis AI ni. Sekarang, tapi tahun 2035, kajian profesor-profesor yang kata dia akan sama macam manusia dah. Dia dah boleh ada perasaan, tapi data dia hampir boleh 100% tepat. Tengok, sekarang ni buat dia orang tapis, yang tepat, yang tak tepat, yang tepat, yang tak tepat. Dia dapat macam mana? Kutipan data tu dibuat macam mana? Dia kutip menerusi Facebook, laman sosial Yahudi punya. Sebab bila kita nak buka Facebook kan semua kita masuk kan, dengan data tu, data ni semua masuk. Dalam tu ada jual beli. Dia tengok siapa yang paling banyak menggunakan kad kredit untuk membeli. Dia orang memang bijak gila. Dia tengok orang tua main Facebook, budak-budak lari ke Instagram, dia beli Instagram. Dapat data orang muda pula. Lepas tu dia tengok pula orang budak-budak belasan ni banyak main TikTok gitu. Dia beli TikTok. Now semua data dia ada data terpu. Orang tua, pertengahan dan budak muda. So apa lagi nak cakap? Dia orang ada data. Sebab dia orang boleh tahu siapa kita. Bukti dia, bila saya sampai ke sana, saya kena nak masuk Palestin, 4 jam saya akan duduk dekat border. Yang saya tahu yang kena saya, Abdullah Khairi, Ustaz Haslin, yang famous ni kebanyakan kena. Kalau artis tak kena. Sebab dia tahu geng maksiat tak ada masalah masuk. Sebab saya pernah bawa hati-hati masuk. Masuk jalan. Padahal dia punya follower pun 1 juta. Lepas. Ada seorang tak lepas. Yang saya bawa bekas Major General. Dia atas dia General kan? Bawah Major General? Major kan? Ke Brigade General? Brigade, lepas tu bawah tu Major. Major. Major General. Dia tu pencin Major General. 2 bintang kan? 2 bintang. Dia pernah duduk di masa dulu lah, sebelum dia tu dia pergi ke PBB, bukan PBB, yang Lebanon dengan Afghanistan tu. Mabat dia pergi Mabat. Tak lepas dia 4 jam sama dengan saya. Sebabnya dia tahu awak pernah pergi ke tempat ni. Dia kata dia marah. Saya ni army. Yes, please sit down. Dia tak tengok engkau pangkat apa, kau dah pencit, kau duduk sana. Duduk dengan saya 4 jam. Dia main handphone, aku main handphone. Lepas tu dia panggil nama ni, Major General Bersara ni, boleh masuk. Saya pula last. Bang, bila panggil dia, masa mula-mula panggil dia tahu. Dia tanya, awak banyak meluluskan pelajar PhD daripada Palestin Saya pemeriksa. Awak luluskan tu Saya tak pernah letak dalam Facebook pun. Tak pernah letak. Macam mana boleh tahu? Dan pelajar tu pun dah mati dah, kena bom. Memang dah mati dah. Saya tak mau sebut lah sebab ni benda tu kan. Kena bom. Memang ada. Kita universiti tu pun tahu. Saya pembaca, mujur aku tak kena bom. Pembaca, dia buat budak tu PhD kat Gaza. Online, kita meeting online. Kena bom, mati. Nombor 2, dia tahu apa tau? Dia tahu saya banyak hantam dia di dalam laman sosial. Dia tahu semua. Saya kata, no.
Kita kalau cara tak nak banyak soal jawab dengan dia, no yes, naam ana masyaallah. Boleh cakap belaka, betul rabur bahasa tu, dia tolak. Dia suruh malas layan orang ni. Betul bang, betul. Lah bang, 4 jam lepas baru dia keluar. Dia tahu semua Facebook saya berapa. Lepas tu bila saya masuk dalam tu baru saya tahu yang meja dia. Dia kata, Datuk tahu tak sebab apa saya suruh ustaz jangan buka langsung ceramah-ceramah ke, jangan dekat masa dekat situ. Saya kata kenapa Datuk? Dia sedang memerhati sebab internet laju gila bang. Tak ada hang langsung macam kat Malaysia ni. Laju tak berhenti. Saya tengok cerita Tamil. Dia apa ni, Raja Dikan. Ni meja ni suruh, dia kata ustaz tengok tu. Jangan buka sebab dia sedang memantau ustaz tengah buat apa. Hantar email dia akan semak. Tu sebabnya tuan-tuan, Yahudi ni data. Tu sebab dia orang boleh tahu apa yang kita buat. Jadi oleh sebab itu saya doakan dengan peristiwa Isra' Mi'raj ni, 3 benda tadi kita ambil perhatian. Pertama, bergantunglah dengan Allah sepenuhnya. Jangan bergantung dengan manusia. Manusia sebagai perantara je. Bergantung dengan Tuhan. Nak naik pangkat, mintalah dengan Allah, jangan minta manusia. Kau buatlah macam mana pun belum tentu manusia akan bagi kan. Betul tak? Naik pangkat, kau jangan bodik manusia, bodik Allah. Kau bodik Allah, insya-Allah Allah bagi. Kau bodik manusia, kau jilat dia sampai putih pun dia takkan belum tentu bagi apa-apa kat kamu. Ini janji Allah, bukan saya cakap ni. Fallahu wal ghani wa antumul fuqara. Allah dah bagi tahu dah. Allah yang kaya, manusia miskin. Nombor 2, pentingkanlah ilmu pengetahuan. Nombor 3, macam saya sebutkan tadi, hati-hati, dia panggil makayidul kufar. Hati-hati dengan permainan Yahudi. Ini disebut oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. 3 benda ni kita belajar daripada Isra' Mi'raj. Dan yang paling penting, insya-Allah kita jadilah manusia yang berjaya di dunia akhirat. Dan saya doakan tuan-tuan perempuan ni semua berjayalah, kaya semua insya-Allah. Bila you all kaya, you all boleh bantu orang fakir miskin. Dan ingat, bila you ada duit nanti, balik ke UPNM. Wakaflah duit yang kita ada untuk UPNM. Infak balik, jangan kedekut. Sebab kita adalah alumni UPNM. Dan insya-Allah tak rugi. Macam baru ni saya berjaya tarik seorang profesor, dia pencen. Saya pegang dekan ni, saya tarik seorang profesor, dia pencen banyak. Dia punya gaji pun rapat dinding lah. USAID dia tu, Profesor A dia. Tapi tuan-tuan perempuan, bila pencen, dia bersedia menyumbang sebanyak RM100,000 wakaf. Bila dia bagi, saya pun menyimpan juga. Dah menyimpan lah. Saya bagi tahu rumah saya, jangan ambil duit ni, aku nak simpan. Nanti bila aku pencen, RM100,000 ni nak bagi balik fakulti. Jadi you all buat juga benda yang sama. Jadi sebelum nak bagi yang tu, you all bagi dulu makan kawan-kawan tu, belanja dia. Dan kalau ada zakat bulan tahunan, bayar. Zakat jangan tinggal, sebab itu adalah rezeki orang fakir miskin. Semoga tuan-tuan perempuan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan yang paling penting berjaya dunia akhirat. Teruskan menuntut ilmu, itu yang paling penting. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.